Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi jiwa yang menyatukan sejarah. Setiap lenggok bicaranya, setiap huruf yang tertulis membawa kisah panjang tentang bagaimana bahasa ini hidup, berubah dan bertahan merentasi zaman. Dari batu bersurat yang terpahat di bawah sinar matahari Sriwijaya, kehelaian manuskrip Jawi yang disalin tangan para ulama, hinggalah ke skrin moden yang menaip huruf-huruf Bumi. Semuanya menjadi bukti bahawa bahasa Melayu sentiasa menyesuaikan diri tanpa kehilangan ruhnya. Dalam perjalanan yang panjang ini, 3 sistem tulisan Palava, Jawi dan Rumi Kongres telah memainkan peranan besar dalam membentuk identiti dan kekuatan bahasa Melayu. Namun, di sebalik keindahan bahasa ini wujud perjalanan panjang dan cabaran yang perlu kita pertahankan bersama. Inilah kisah tentang warisan tulisan, tentang bahasa yang membina tamadun, dan tentang tanggungjawab kita untuk mempertahankannya. Tulisan Palava. Di bumi India Selatan, lahirlah sebuah warisan aksara agung, tulisan Palava, peninggalan dinasti Palava yang memerintah di Tamil Nadu antara abad ke-4 hingga ke-9 Masihi. Berakar daripada tulisan Brahmi, sistem tulisan tertua di India, aksara ini berkembang bersama kemajuan agama Hindu dan Buddha serta perdagangan maritim di Teluk Benggala. Melalui hubungan ini, pedagang dan pendeta India membawa bahasa Sanskrit dan tulisan Palava ke alam Melayu, khususnya ke Sriwijaya, Kedah Tua dan Funan. Aksara ini digunakan untuk prasasti dan teks keagamaan, menjadi sistem tulisan pertama di rantau ini sebelum munculnya Kawi dan Jawi. Bukti kewujudannya terpahat pada prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tua. Dan awal dalam bahasa Melayu kuno, tanda bermulanya bahasa Melayu bertulis. Tulisan Palava bukan sekadar huruf dari India Selatan, tetapi benih yang menumbuhkan akar bahasa Melayu bertulis. Melalui aksara inilah masyarakat Melayu mula mengenal dunia ilmu dan pentadbiran bertulis. Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tua membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan lagi sekadar pertuturan lisan, tetapi bahasa rasmi kerajaan dan lambang peradaban. Tulisan ini turut memperkenalkan pengaruh Sanskrit yang memperkayakan kosakata dan menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmu dan agama. Lebih daripada itu, Palava menjadi simbol keupayaan orang Melayu menyesuaikan pengaruh luar tanpa kehilangan identiti. Hurufnya mungkin datang dari India, tetapi nadanya, jiwa dan bahasanya tetaplah Melayu. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasal daripada huruf Arab dan mula digunakan di alam Melayu sekitar abad ke-13 Masihi, ketika agama Islam berkembang pesat di rantau ini. Pedagang dan pendakwah dari Arab, Parsi dan Gujarat membawa bukan sahaja dagangan, tetapi juga bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan ilmu agama. Namun, tidak semua bunyi bahasa Melayu wujud dalam tulisan Arab. Oleh itu, orang Melayu menyesuaikan hurufnya agar sesuai dengan sebutan tempatan. Maka, lahirlah tulisan Jawi, hasil kreativiti dan kebijaksanaan bangsa Melayu. Beberapa huruf baharu dicipta, antaranya Ca, Nga, Ga dan Pa, menjadikan Jawi satu ciptaan unik yang menggabungkan ruh Islam dengan budaya Melayu. Bukti terawal penggunaannya ialah batu bersurat Terengganu bertarikh 1303 Masihi yang memaparkan undang-undang Islam dan nilai moral masyarakat ketika itu.
Dari lembaran kitab dan batu bersurat terpancar cahaya Islam yang menyinari jiwa Melayu. Di situlah lahirnya tulisan Jawi. Tulisan Jawi menandakan kebangkitan tamadun Melayu Islam. Melaluinya, orang Melayu menulis kitab agama, hikayat, undang-undang dan surat diraja yang menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmu, bahasa agama dan bahasa istana. Jawi juga menjadi alat penyatuan dunia Melayu dari Aceh hingga Brunei, dari Melaka hingga Patani. Huruf yang sama mengikat rasa dan faham. Ia melahirkan cendekia dan penulis agung yang membina hukum serta sastra bangsa, menjadikan bahasa Melayu bahasa tamadun, bukan sekadar pertuturan. Lebih daripada tulisan, Jawi ialah cerminan jati diri Melayu, menyatukan roh Islam dan budaya dalam satu naskah yang indah. Selagi Jawi hidup di dada bangsa, selagi itu bahasa Melayu berjiwa dan bermaruah. Tulisan Rumi Kongres. Tulisan Rumi berasaskan huruf Latin, mula diperkenalkan ke tanah Melayu oleh penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan British sejak abad ke-16. Pada mulanya, ia digunakan dalam urusan pentadbiran dan pendidikan kolonial, sedangkan masyarakat Melayu masih menulis dengan tulisan Jawi, lambang ilmu, agama dan tradisi bangsa. Menjelang abad ke-19, pengaruh penjajah semakin meluas dan tulisan Rumi mula digunakan dalam sekolah serta urusan rasmi. Namun ketika itu, tiada satu pun ejaan yang seragam. Wujud pelbagai sistem seperti ejaan Wilkinson, Zakba dan Fajar Asia. Kekeliruan ini akhirnya membawa kepada Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga pada tahun 1956 di Johor Bahru, tempat tokoh bahasa, sastrawan dan ilmuwan Melayu bersidang untuk menyatukan sistem ejaan Rumi buat kali pertama. Hasilnya, lahirlah sistem ejaan Rumi baharu 1972, hasil penyelarasan antara Malaysia dan Indonesia yang kekal digunakan hingga kini. Tulisan Rumi lahir daripada semangat untuk memartabatkan bahasa Melayu agar terus maju dan dihormati. Melalui kongres tersebut, bahasa Melayu memiliki satu wajah yang sama, mudah dipelajari, mudah diajarkan dan mampu bersaing di peringkat dunia. Ia membuka era baharu dalam sejarah bahasa Melayu, menjadikannya bahasa ilmu, pentadbiran dan kemajuan moden. Tulisan Rumi membawa bahasa ini ke sekolah, universiti dan dunia teknologi tanpa mengorbankan akar budayanya yang luhur. Lebih daripada sekadar huruf, tulisan Rumi ialah lambang kesatuan dan jati diri bangsa selepas merdeka, membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menyesuaikan diri dengan zaman, namun tetap utuh sebagai bahasa ilmu, berdaulat dan berbudaya. Cabaran. Tulisan Palava merupakan sistem tulisan terawal di alam Melayu, digunakan dalam kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua. Namun penggunaannya sangat terhad, hanya difahami oleh golongan istana, sami dan sarjana. Rakyat biasa tidak berpeluang mempelajarinya kerana tiada sistem pendidikan yang tersusun dan bahan penulisan yang meluas. Tambahan pula, pentadbiran dan perdagangan masih banyak bergantung pada komunikasi lisan. Apabila pengaruh India semakin berkurang dan Islam mula berkembang di rantau ini, tulisan Palava berangsur ditinggalkan dan digantikan oleh tulisan Jawi. Tulisan Jawi pula menghadapi cabaran besar apabila dunia Melayu mula berubah dengan kemasukan sistem kolonial dan teknologi moden. Penggunaan tulisan Rumi dalam pendidikan dan pentadbiran menyebabkan penguasaan Jawi menurun dalam kalangan masyarakat. Apabila dunia beralih ke era digital dan komunikasi segera, tulisan Jawi semakin jarang digunakan dalam media sosial, papan tanda dan urusan rasmi. Masyarakat moden, terutama generasi muda, lebih memilih tulisan Rumi dan bahasa ringkas berasaskan teknologi. Tulisan Rumi yang diseragamkan melalui Kongres Bahasa dan Persatuan Melayu 1956 kini menjadi tulisan rasmi bahasa Melayu. Namun, ia juga berdepan cabaran baharu. Pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, semakin kuat dalam pendidikan, media dan dunia profesional.
Fenomena bahasa rojak, percampuran kod dan ejaan tidak rasmi di media sosial menjejaskan keindahan dan ketepatan bahasa Melayu. Walaupun digunakan secara meluas, tulisan Rumi perlu diperkukuh agar terus menjadi lambang martabat dan kedaulatan bahasa Melayu di era globalisasi dan teknologi maklumat. Dari tulisan Palava yang diukir pada batu kepada tulisan Jawi yang memperindah naskah ilmu dan agama, hinggalah kepada tulisan Rumi yang menjadi nadi komunikasi moden. Inilah perjalanan panjang bahasa Melayu dalam menempuh arus perubahan zaman. Setiap aksara yang lahir mencerminkan keutuhan tamadun dan kebijaksanaan bangsa. Palava menjadi asas ilmu, Jawi membawa cahaya Islam, dan Rumi menyatukan kita dalam dunia moden yang terus berkembang. Walaupun bentuk tulisan berubah, semangatnya tidak pernah padam. Bahasa Melayu terus berdiri teguh, menjadi lambang perpaduan dan maruah negara. Inilah bahasa yang menyatukan kita, bahasa yang menuturkan sejarah dan masa depan, bahasa yang menghubungkan jiwa dan negara. Bahasa Melayu, bahasa kita, warisan kita, jiwa bangsa kita.